penonton sekalian yang berada di kota franchise ataupun yang berada di rumah. Terima kasih kerana masih memberikan sokongan yang padu, yang jitu kepada rancangan sensasi terbitan TV3 Sinaran Pasport Kegemilangan. Episod ke-12 musim yang ke-7. Tepuk sikit. Terima kasih. Yang diadakan di Seri Pentas 2 Kota Franchise Shah Alam. Dan bila kita sebut mengenai carta ya, carta sinaran. Setakat ni markah tertinggi ialah 89.2 markah. Betul. Iaitu markah Nur Azlin Garib. Nur Azlin Garib. Jadi diharap anda terus setia bersama kami hingga ke penghujungnya untuk menyaksikan sama ada peserta minggu ini berjayakah mereka mencatat markah Nur Azlin Garib. Jadi 4 peserta pada hari ini akan kami perkenalkan. Selesai saja, kita nak tunjuk apa kat dia dulu? Kita lihat dulu carta sinaran. Walau seketika pertemuan kita terpisah dengan lautan, namun kau tetap diingat. Aku merindu mata yang kasih. Aku merayu padamu yang jaminan bahagia, iringan doa restu di dalam jiwa cinta yang satu. Kehilangan aman dirasai, oh kekasih dalam termanggu, aku yang terasih, alamnya jadi saksi, harus serahkan jiwa raga. makin kau jauh, makin hatiku bertambah kacau. Kasih tunjukkan aku murni cintamu. Hanya kau kasih, kau kasihi. Kata-kata yang dilafazkan, Apa ditunjuk tanam seberang, entahkanlah dan entahkan tidak. bulan itu bulan kita, terangi gelap rasa sinari. Izinkanlah aku mengakhiri semua. Okey, itu dia hadiah di tempat keempat dan juga di tempat ketiga. Dan sekarang ni ingin saya memperkenalkan peserta kita yang ketiga, B4242 Kumpulan Kembaga. Ini dia yang terdiri daripada Nur Azizah, Nur Rafizah dan Nur Rafidah. Nur Azimah. Lebih kurangnya. Ini berasal daripada mana tu? Boleh cerita sikit tak? Kalau nak ikut tu kan, berasal tu dari Kuala Lumpur. Berasal di Kuala Lumpur, Tapi okey. kita datang dari Penang. Dari Penang. Orang kampung saya. Lagi sekali. Dekat mana? Penang tu dekat mana? Bayan lepas. Dekat lagi. Saya Bayan Baru. Oh, Bayan Lepas dekat mana? Dekat Pasar Malam tu kan? Dekat Syah Pasar Malam kan? Yelah tu. Dekat situ tu. Ambil awak tak abang nak main sini. Allah, saya bawa dua-dua ke kekareh ke apa ke? Allah, dia tahu tak abang bulan puasa kan? Jadi, hari ni dah ready ke dengan persembahan? Ya, Dah ready ya? Untuk malam penonton-penonton sekalian, dia orang ni pun ada nama glamour dia orang. Seorang nama Khasidah, seorang nama Rafidah, seorang lagi nama Hafidah. Jadi kumpulan kembaga, tunggu apa lagi? Jalan dah. Okey, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Saya pemegang pasport B4242. Saya pun 4242 juga tau. Mana boleh? Saya pun 4242 juga tahu. Macam mana semua mengaku 4242 ni? Ni. Hampa nak tahu tak? Ni hidung ni, telinga ni yang pi daftar ni. Hampa nak tahu tak? Saya pun pi daftar juga. Okeylah, saya tak mau bertengkak dengan hampa ni. Saya nak hampa buktikan. Okey, tak apa. Kita tengok je bukti dulu. Nanti ya. Ni 4242 tak percaya lagi. Percaya.
Saya rasakan dia ni. Ni mana dia main ni? Jangan lu buat leceh ya. Cakap muka hampa ada orang ni. Saya boleh foto stat tau. Tak apa, bukti kan nak tengok. Bukti tu mana? Saya. Bukti. Tengok. Nak tunjuk sama ke ni? Sama lah. Rasa-rasanya lah. Pasal apa kita ni pegang nombor yang sama? Macam ni. Inilah anugerah yang Maha Esa. Kita serupa. Ke mana kita? Ke bulan cinta. Itulah dia tadi persembahan dari B4242 kumpulan Kembaga. Ataupun yang cara panjangnya kumpulan Kembar 3.
Amboi kat rumah tu saya tengok amboi abang baru medok gelek. Amboi dah siap bulan puasa tak boleh gelek banyak-banyak, sikit-sikit cukup nah. Okey, juri awam 7 saat dari sekarang. Amboi bulan madu. Seronok saya. Dan tapi sebelum saya terlupa, saya nak beritahu kat penonton-penonton sekalian yang di rumah, khususnya adik-adik tu, kalau kata musim cuti sekolah ni nak bawa ibu bapa ke uncle ke aunty ke pakcik makcik nak tengok senaran tu, caranya mudah saja. Suruh mak ataupun ayah atau kakak atau abang telefon 71663333 sambungan kepada penerbit senaran. Okey, markah dah pun ready. Kita lihat berapa yang kumpulan Kembaga dah pungut. Okey. 28.5. Oi, memang hebat. Tapi satu problem lah. Khaplah jingga saya dibuatnya sebab saya tak tahu yang mana sebut nama Khasidah, Rafidah, Hamidah. Big problem. Sekarang ini penonton-penonton di rumah, dengar lu apa pesanan yang nak diberikan. Saya nak pergi tanya kepada orang yang mana satu Khasidah, Hamidah, Rafidah. Jumpa sekejap lagi, no? Terima kasih. Thank you lah. Janganlah pukul. Janganlah. Lechmi. Okey. Faruk ni. Faruk ni. Faruk rupanya bukan manager. Tiba-tiba bertukar. Tiba-tiba transform. Okey, dan sementara kita nantikan markah Faruk. Oh ya. Dapatkah peserta minggu ini mengatasi 95 markah? Kerana sesiapa yang melebihi 95 markah akan mendapat hadiah misteri. Lagi sekali. Misteri. Sama-sama. 1, 2, 3. Misteri. Okey, dan itu kita saksikan markah mereka. Rozia Cetnan 75.4. Peserta yang kedua 76.6. Kumpulan Kembaga 88.3. Dan peserta terakhir 67.7 markah. Dan ini dan bermakna pemenangnya ialah Kumpulan Kembaga dengan pungutan markah sebanyak 88.3. Tahniah Kembaga ya. Tahniah kita ucapkan. Maksudnya kembar 3 ya. Ini kembar 3. Nur Aziza, Nur Rafidah dan Nur Azimah. Dan jalan dah. Dan berjaya ke diorang masuk senarai carta top tu? Kita saksikan minggu depan. Okey. Dan sebelum kita nak berpisah, sekiranya terdapat salah dan silap 10 jari kami mohon kemaafan. Dan sekali lagi kita ucapkan selamat berbuka nanti pada pukul 7.30 nanti kan. Tak bersabar nak buka Faruk. Mesti. Okey, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Hotel Almada dan kepada semua penaja yang telah menjayakan rancangan ini. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi minggu depan dalam rancangan Kegemilangan. Yeay, terima kasih. Okey, terima kasih Suraya. Inilah dia kumpulan triplets B4242. Maaf penonton sekalian, kata triplet 3 orang. Ini macam mana jadi 2 orang? Itulah kami nak carilah ni. Nak cari? Allah, awal mikrofon dia tak ada suara. Cek yang lagi sana ada suara tak? Ada tak? Ada. Tak ada suara juga. Allah. Baik penonton sekalian, nampaknya ada sedikit masalah teknikal lah. Okey. Nampaknya suara daripada mikrofon tak keluar. So nak cari macam mana ni? Kami nak carilah ni. Hilang lah dari mana tak? Yang mana hilang? Hamidah kah? Rafidah kah? Khasidah kah? Yang sulung. Yang sulung? Hamidah kah? Yang Hamidah. Allah, tak apa penonton sekalian, walau macam mana pun anda di rumah jangan ke mana-mana. Saya akan cuba selesaikan masalah ni. Hamidah dengan Rafidah boleh cari kakak. Saya pun nak turun nak cari kakak juga. Okey, sekejap lagi kita jumpa balik ya. Penonton sekalian, saya take 5 sekejap. Jangan ke mana-mana Ana. Mana Alung ni ya? Dia pergi ke mana? Entahlah. Satu cara aja. Kita nyanyi. Kalau Alung ada kat sini, mesti dia boleh sambung lagu ni.
यादों की बारात निकली है या दिल के द्वारे, दिल के. Ada tak? Tak ada pun. Badalena pernah ye alam kabir दीवाने बिजरेंगे alam kabir. Alung pergi mana? Alung sakit kepala. Pasal apa? Takut semifinal. Oh. Tadi kita nyanyi lagu mak kita kan? Lah ni kita nyanyi pula lagu yang bapak kita suka nyanyi tu. Bossa Nova. Wow. Oh, Bossa Nova. Oh, surround air. Sorry, saya got carried away. Walau macam mana pun, itulah dia tadi persembahan dari kumpulan Triplets B4242 dengan lagu Bossa Nova. Okey, juri awam 7 saat dari sekarang. Dan untuk peminat-peminat sinaran, jangan lupa pada 11 hari bulan April, iaitu pada minggu depan, akan muncullah sinaran edisi khas, di mana kami akan memaparkan
ke peringkat akhir, di mana penonton-penonton di rumah berpeluang untuk menelefon kami untuk bertemu ramah yang layak ke peringkat akhir. Okey, juri awam, berapakah markah yang telah anda berikan kepada kumpulan triplets? 28 markah telah pun berjaya dipungut oleh kumpulan triplets. Tidak dapat nafikan persaingan nampak gaya yang semakin hebat, semakin hangat. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan berkenalan pula dengan juri profesional kita. Bossa Nova. Bossa Nova. Apa dia? Cakap dah start. Okey. Tak apa, tadi saya tension sikit. Okey, para penonton sekalian, sekarang ini saat dan tika yang ditunggu telah pun tiba, di mana kami akan umumkan siapakah yang muncul sebagai pemenang pada episod yang ketiga ini dan siapakah pula yang berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir nanti. Jadi sekarang kita saksikan dulu markah bagi minggu ini. Ya, kita lihat sekarang. Peserta yang pertama 77.7 markah, peserta yang kedua 94.4 markah, peserta yang ketiga 89.8 markah dan peserta yang keempat 88.9 markah dan peserta yang kelima 77.3 markah dan ini bermakna ada 3 peserta minggu ini yang berjaya ke peringkat akhir. Dan pemenang bagi episod separuh akhir yang ketiga ini dimenangi oleh Ali Alaraka. Dan Ali Alaraka serta kumpulan triplets dan juga Zahrin telah berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir pada 25 April 1999 nanti. Ya, jadi secara keseluruhannya, apa kata kita saksikan siapakah 8 finalis yang berjaya ke peringkat akhir? Nur Azlin Muhammad Garib, Syekh Muhammad Yusof, Nur Azimah Rahmat, yang keempat Suhana Tanjin, Nur Azam Sahari juga turut terpilih dan Muhammad Ali Alaraka, kumpulan triplets dan Zahrin Ahmad Zaidi. Ya, kita beri tepukan diucapkan untuk mereka. Kepada yang kurang bernasib baik, jangan putus asa, cuba lagi di masa yang akan datang. Dan untuk malam penonton-penonton sekalian, PAS untuk senaran peringkat akhir akan diedarkan tidak lama lagi. Ya. Jadi apa penerangan selanjutnya, Suraya? Ya, dan kepada finalis ingin saya ingatkan jangan lupa menghubungi kami untuk keterangan selanjutnya ya. Ya, dan mereka yang ingin mendapatkan PAS itu kenalah beli kaset dengan harga RM5, kan ya? Ya, itu pasal PAS lah. Okay. Dan minggu depan jangan lupa edisi khas. Jangan lupa saksikan seperti biasa 11.30 pagi. Dan sebelum undur diri, terima kasih kami ucapkan kepada di Palma Hotel, KL Catering dan Farouk. Kita jumpa lagi minggu depan, 2 minggu dari sekarang. Untuk final lah. Minggu depan, Sinaran Special Edition. Terima kasih. Jumpa lagi dalam Sinaran Special Edition. Bye. Apa yang bercakap lah? Yay. Dan sambutan dari penonton yang sungguh menggalakkan. Seperti biasa sebelum bermulanya secara langsung, para peserta yang terlibat bersiap sedia dari segi penampilan untuk menunjukkan imej dan gaya yang menarik. Sehari sebelum itu, taklimat dan latihan telah dijalankan agar peserta dapat memperbaiki persembahan masing-masing. Latihan ini juga diadakan agar para peserta lebih berkeyakinan bila berada di pentas pada waktu siaran yang sebenar. Dan hasilnya, kru penerbitan tidak menghadapi sebarang masalah dan segalanya berjalan dengan lancar ketika rancangan sinaran ke udara secara langsung. Berbagai reaksi dapat dilihat di belakang pentas sewaktu para peserta menunggu giliran masing-masing. Walaupun hampir keseluruhan peserta berasa agak gemetar dan berdebar-debar, tetapi masing-masing cuba berusaha memberikan persembahan yang terbaik. Mereka juga berusaha menampilkan idea dan kreativiti yang tersendiri agar persembahan berlainan di antara satu sama lain. Walaupun di antara mereka terdapat beberapa kelemahan, namun yang pasti mereka berusaha mengatasi kembali kelemahan tersebut untuk memikat panel juri sama ada juri awam maupun juga dari juri profesional. Keputusannya 8 peserta telah pun terpilih ke peringkat akhir dan tentunya
rasanya amat sukar untuk memastikan siapakah yang bakal bergelar juara sinaran walaupun terdapat peserta yang memperolehi markah tertinggi setakat ini. Jadi sama-sama kita nantikan di hari kemuncaknya nanti pada 25 April di Seri Pentas 2. Okey, bersama-sama saya pada ketika ini ialah kumpulan Kembaga ataupun Triplets. Yang ujung-ujung merah tu Nur Azizah, Nur Azimah, Nur Hafizah. Okey, berasal daripada bayan lepas Pulau Pinang lah kan? Betul. Betul. Okey, jadi kita ada panggilan. Kita jawab panggilan dulu. Hello, siapa di sana? Hello. Halo, Assalamualaikum Cik Farouk. Waalaikumsalam. Ini siapa? Puan Jamilah kah? Mami Jamil. Mami Jamilah. Dari Selangor kah? Dari Taman Batu Kep. Taman Batu Kep. Okey, nak cakap dengan kumpulan triplet ni kah? Si Comel 3 tu. Okey, silakan. Tu Mami Jamilah kat sana. Apa nama? Assalamualaikum. Anak-anak Mami 3 orang ni comel-comel belakang. Waalaikumsalam. Mami. Betul. Mami panggil 3 Nur ya. 3 Nur. Jadi Mami tiap-tiap kata hari Ahad, Mami memang luangkan masalah untuk sinaran ni memang tak pernah lepas lah. Oh, bagus. Minat sangat pada Farouk ni. Terima kasih Mami. Mami ada apa-apa nak tanya ke dekat kumpulan triplet ni? Yang pada dia orang. Ya. Apabila tak nak bertanding nampak gaya sampai ke akhir dah ni. Jadi Mami bagi satu semangat lah. Bila kita nak masuk pertandingan akhir, kita telah jangan terlampau gerah sangat. Betul. Jadi kita relax lebih, kita buat seperti biasa. Jadi semangat kita pun ada. Jadi kalau macam maaf cakap Mami, kalau kita terlampau gerah, terlampau nak menunjuk yang kita ni boleh berjaya, bangga dengan kedapatan kita ke akhir ni. Jadi kita selalu kecendang. Maaf Mami cakap ya sayang. Okey. Terima kasihlah Mami. Mami ingat sampai bila-bila pun. Okey. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Mami Jamilah daripada Selangor. Itu dia kata-kata perangsang semangat daripada Mami Jamilah. Terima kasih sekali lagi. Dan ini kumpulan triplet ni. Tanya sikit, apakah kebaikan Stadium Bukit Jalil? Wah, tiba-tiba tu tanya. Macam ni? Tiba-tiba. Kebaikan saja nak tanyalah, kita ada masa ni. Kebaikan Stadium Bukit Jalil. Jom sana, kamera belakang. Ya, dia memang baguslah sebab semua orang kenal Malaysia. Semua orang tahu Malaysia. Disebabkan stadium kita ada banyak tempat-tempat ternama lah kan. Alright. Dan dengan itu juga sekarang ni kita nak bawa semua penonton-penonton lihat sedutan persembahan kumpulan Triplets. Tali kasih mesra terikat di hati untuk saling menyayangi. Bulan itu bulan cinta. Bulan itu bulan kita. Terangi gelapnya rasa, sinari
3 orang lah yang nyanyi gambar 3 tu. Kenapa abang pilih dia? Pasal dia punya showmanship dia, persembahan dia tu, dia memuaskan lah. Nur Azlin. Abang tak pilih dia juara? Suara dia bila dia tarik tu tinggi. Ali ya. Sebab apa? Cara persembahan dia tu kan. Siapa yang Alaraka? Kenapa pilih dia? Minat kat dia. Saya minat Ali Alaraka. I love you Ali. Oh, I love you Ali. Okey. Sampai di sini saja edisi khas kami. Okey, kita jumpa pada 25.04 di Kota Franchise jam 3 hingga 5 petang. Sinaran Pasport Kegemilangan peringkat akhir. Okey. Rasa sayang, rasa sayang, sayang. Keluar. Siapa? Keluar cepat. Dah nak mula ni cepat. Cepat. Dah nak mula. Keluar. Dah nak. Keluar cepat. Keluar. Cepat. Keluar. Cepat. Dalam ni. Keluar. Hanif. Roll montage Hanif. Azizah, anak yang sulung, dan ini Azimah, anak yang kecil. Kami pemegang pasport B4242 datang dari Penang. Yang sulung tek lalat bawah dagu, saya tek lalat dah mulut. Yang kecil tek lalat tu dalam mata. Kami harap makcik-makcik yang kat rumah tu narilah dengan kami, okey? Dan terimalah pengacara anda, Intan Suraya dan Farouk Hussein. Ya. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang kepada semua para penonton sekalian yang berada di Kota Franchise pada hari ini untuk sama-sama menyaksikan rancangan Sinaran Pasport Kegemilangan peringkat akhir 1999. Yang disiarkan secara langsung dari Seri Pentas 2 Kota Franchise Shah Alam. Dan hari ini sejarah baru akan tercipta. Siapakah juara sinaran musim yang ke-7? Ya, dan pada hari ini set sinaran menampilkan gabungan warna hitam, putih dan juga keemasan. Bukan hanya kepada saya dan juga Suraya, tetapi juga kepada peserta-peserta kita yang bertanding. Ya. Dan hari ini masing-masing akan menunjukkan kekuatan vokal yang tersendiri macam saya juga. Hari ini pun saya ada satu bakat yang saya nak tunjukkan. Dah lama tak buat ni. Ada bakat? Saya nak buat silap mata. Silap mata? Ready tengok Jangan pandang saya tak ada bakat. Okey. Abewe, bukakan lampu sekarang. Satu lagi. Lagi satu. Abewe, bukakan lampu sekarang. Jadilah. Jadi magic eye. Saya pun selama ini memandangkan bakat magic saya. Ada juga.
Ingat dia seorang saja boleh buat. Okey. Ready? Jangan terkejut, penonton rumah jangan terkejut. 1, 2, 3. Cik, acik, cik, kebung, 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 menyala lampu. Dia jampi cecek kebung lah. Nanti. Jampi cecek kebung lah. Ha? Tapi awak belakang je, kita kiri kanan lagi terror. Itu baru belakang, depan nanti dah. Depan mana? Ada. Okey. Lagi sekali, relax. Ready? Acik, acik, kebung, 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 menyala semua lampu. Oh. David Copperfield belajar dengan kita lah. Ya kah? Iyalah. Okey, dan sebelum kita mulakan pertandingan hari ini, kita saksikan dulu sepintas lalu juara sinaran tahun-tahun yang lepas. Jendi. Samsul Rangau, juara sinaran 1944. Rau bau dia. Rau bau dia, tuan-tuan. Ekoi orang zaman. Jin yang glamour cuma Jin Samsudin. Kumpulan serba salah juara sinaran 1945. Oh, sekarang kita tak pakai seluar. Juara jatuh kepada kumpulan serba salah dibuatnya. Kumpulan serba salah. Salah. Dengan pengurutan markah 216. 216 markah. Alina Hasan juara sinaran 1996. Bungamu cantik, putih berseri. Intan Safina Abdul Rahman juara sinaran 1967. Juara ialah Intan Safina Abdul Rahman. Tak kat sini. Kat mana? Kumpulan Non-Stop juara sinaran 1997-98. Oh hujan, kenapa tak mau turun? Hujan tak main hujan bawa ada mana? Aduh. Pengertian Non-Stop. Dayang Nurani Haji Sahari juara sinaran 1998. Bilang saja pada semua. Dayang Nurani. Siapa yang bakal ditabarkan menjadi juara sinaran Pasport Kegemilangan musim ke-7? Tunggu sampai ke akhir rancangan dan anda bakal disajikan dengan pertandingan yang sengit. Wow, jangan ke mana-mana. Lepas ni, giliran saya pula. Nak tengok saya ke? Jangan pergi mana. Lepas ni, sat ya lagi ya. Okey, cantik. Tahniah. Dan saya rasa agak belum terlewatlah untuk saya mengucapkan selamat menyambut Hari Sekretari yang baru selesai baru-baru ini kepada semua setiausaha yang bekerja kat sana lah kan. Loh, selamat Hari Sekretari lah. Okey, sudah back to main balik. Dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan ke udara sebentar lagi. Cantik. Bossa Nova, irama sungguh merdu. Nak menari bersama kami? Tunggu ya. Halo, mari kiri. Jangan ke mana-mana ya. Selepas ini saya akan menyanyi
Dan juga penonton-penonton di rumah, jangan ke mana-mana. Selepas ini saya akan muncul. Tunggu. Ya, terima kasih kepada para penonton sekalian yang masih lagi tak berkanjak dan masih lagi memberikan sokongan yang padu kepada sinaran Pasport Kegemilangan peringkat akhir 1999. Yes, senior. Dan sementara itu, kami bagi pihak kru penerbitan mengucapkan ribuan terima kasih dan mengalu-alukan kehadiran tetamu kehormat pengarah urusan TV3 yang berbahagia Datuk Zahari Omar bersama dengan isteri yang berbahagia Datin dan tetamu-tetamu kehormat yang lain di atas kesudian untuk memeriahkan lagi dan menyerikan sinaran akhir. Ya, dan sebelum kita bersama dengan peserta kita yang seterusnya, apa kata kita lihat dulu hadiah di tempat yang ketiga. Berikut diumumkan hadiah yang ketiga dan bersama-sama saya pada ketika ini ialah kumpulan triplets yang berasal daripada Pulau Pinang. Jadi saya nak tanyalah di atas rambut ni, dia orang kata apa ni, bulu apa ni atas rambut ni? Hijau, biru, merah. Bulu merak. Berapa burung merak yang dah tumbang ni? 3 ekor. 3 ekor. Sinaran final 3 ekor burung merak tumbang. Habis botak. Ini saya nak tanya, baju ni kan yang Azizah pakai, Hafizah, Azimah pakai ni, ini macam mana? Specially made untuk sinaran ke atau sewa ke ataupun beli ke, buat sendiri ke macam mana? The Sewa. The Sewa. Oh, ditaja oleh The Sewa. Okey. Terima kasih kepada syarikat The Sewa. Dan dah bersedia? Dah bersedia? Baiklah, sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita bersama dengan kumpulan triplets. Terima kasih. Saya Nur Azizah, saya Nur Hafizah dan saya Nur Azimah. Dapatkah anda bezakan? Itu tak penting. Hakikatnya kami triplet ingin menghiburkan anda. Terimalah Zikir Putri. Bermohon sembah berhajat, hajat berasal sayangan Puri. Hamba puteri imbat terempat, turun bermalam serahkan negeri. Bermohon sembah berhajat, hajat berasal sayangan Puri. Tuan puteri imbat terempat, turun bermalam serahkan negeri. Sungguh terdengar bukan kawan, antang bertingkah sahuta-huta. Si anak muda pandang pandangan, tua melarang dalam senyuman.
Apa dia? Ha? Oh. Okey, terima kasih. Hei. Sudah cakap. Macam tu. Okey. Itulah tadi persembahan dari kumpulan triplets. Okey, juri awam 7 saat dari sekarang. Dan untuk makluman penonton sekalian, selain daripada mutu kualiti suara ataupun vokal, juri-juri juga akan menilai persembahan para peserta dari segi personality, kreativiti dan juga penampilan. Jadi kalau boleh semuanya perfect, lagi cantik. Sebab sinaran ini diadakan sempena, diadakan khusus untuk mencari seorang penghibur ataupun orang putih dia kata entertainer, bukan penyanyi saja. Jadi kalau boleh jadi entertainer, lagi bagus. Okey, juri awam berapakah markahnya? 26.5 telah pun berjaya dipungut. Jadi diharapkan penonton-penonton yang berada di rumah khususnya janganlah berkanjak walaupun seinci. Sebab selepas ini kita ada lagi peserta-peserta yang akan hadir di atas pentas untuk menghiburkan kita semua. Apa ni? Pak Cik nak pergi ambil kopi? Boleh. Masa commercial break, Pak Cik boleh pergi ambil kopi. Ambil roti ke apa ke kan ya? Alright. Dan sekarang ini kita akan bersama dengan peserta kita yang berikutnya. Dipersilakan Intan Suraya. Dan dengan itu juga majlis ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada pengarah urusan TV3 yang berbahagia Datuk Zahri Omar kerana telah sudi menyampaikan hadiah kepada para pemenang kita pada hari ini. Dan sebelum kami berundur diri, terima kasih diucapkan kepada KL Catering di Palma Hotel, Suite Floris One Utama dan semua penaja hadiah. Terima kasih juga penonton di studio di seri pentas 2. Akhir kata dari kami semua, kita jumpa lagi di lain masa, di lain waktu, di lain hari dalam rancangan Sinaran Pasport Kegemilangan. Persilakan Nur Azimah Rahman untuk menyanyikan kembali lagu yang telah menjulang namanya sebagai juara sinaran musim yang ke-7. Bye-bye. Bye.
Mana